Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Semoga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudah keusahaannya setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, tadi saya pergi barang dapur sikit lah. Di belakang sana tu beli lauk. Lepas tu saya hantar cik suami pergi kerja. Sementara dia tengah buat kerja, saya nak singgah ke kedai bunga ni sekejap. Sebab dah lama sebenarnya saya tak jalan-jalan di kedai bunga. So kita nak cuci mata lah pagi ni. Okey sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy! Okey geng, inilah kedainya. Jomlah kita pusing-pusing di dalam ini. Kita tengok apa yang cantik. Ni pun lawa ni. Dah lama sebenarnya sahabat-sahabat saya tak pergi kedai bunga ni, nursery ni ya. Ni namanya bunga buruh. Harganya RM15.80. Dah lama dah kita tak jalan-jalan di sini. Di sana ada pokok orkid. Jomlah kita pergi di sana pula. Okey sahabat-sahabat, ini dia pokok bunga orkid. Macam-macam jenis ada, macam-macam color ada. Ria. Harganya pun boleh tahan. Sebab saya tak berapa minat pokok bunga orkid ni, so kita cuci-cuci mata je lah ya. Yang ini lidah mak mertua engkau, nama dia. Tapi yang ni pun cantik juga ni. Yang ni tak ada koleksi ni. Yang ini pun koleksi lidah mertua ni pun tak ada lagi. Yang ini dah banyak di rumah, so tak payah. Yang ni pun cantik, tapi harga dia pun cantik. Jadi harganya RM20.80. Lidah mak mentua engkau. Yang ini pun pokok bunga orkid juga. Okey, jom kita lanjut di sana. Ini pun bunga tengah viral tak silapnya. Ada beradik kot apa namanya itu, bunga yang tengah viral dekat TikTok tu, lupa dah. Yang ini pokok duit. Pokok duit pun mahal. Alah. Lawa juga ni. Harga dia RM30.80. Oh, dia banyak jenis lah sahabat. Ni pun ada lawa besar kedabak. Harga dia RM42. Mahal kau. Ini lidah mak mentua juga macam tadi. Harganya kayangan. Bunga ni cantik juga ni. Sekali pandang macam pokok daun ganja. Walah. Berapa harganya? Tidak ada harga. Oh ni ah. Ni kot. Harganya RM20.80. Ni lawa ni. Ini pokok ni orang panggil pokok apa ya, lupa dah. Tapi pokok ni memang boleh buat ubat. Kalau orang yang ada patah-patah kaki ke apa ke, ini memang sesuai ubat dia. Okey, jom kita lanjut di depan sana. Sahabat-sahabat, tengok tu cantiknya. Ini pokok apa namanya? Macam pokok bunga hibiscus. Awalnya ni hibiscus luna nama dia. Harganya RM19.80. Ni lawa. Kalau aku tanam confirm mati. Ini namanya periuk kera. Periuk kera bukan hidup kat hutan aja. Sekarang dia dah tumbuh kat mana-mana dah. Harga dia RM62.80. Okey, sekian harap maklum. Ni lawa. Macam pokok daun ganja tadi tu, yang besar punya ni. Lawa. Mesti harga dia pun cantik.
Yang ini ada pokok kaktus. Kaktus ni saya tak berapa nak minat sangat. Kalau pergi ke Cameron Highland, memang beli. Sebab dekat Cameron dia murah sikit. Ni lawa ni. Ni pun lawa juga ni. Okey, sahabat-sahabat, ini pokok bunga puding. Harga dia pun lawa juga. Macam-macam ada jenis. Ini pun lawa ni. Ni kalau jenis macam ni dari Thailand ni. Kalau macam gini. Tengok dia tulis. Harga je RM24.80. Yang ini ada dekat rumah. Saya dah tanam dah lama ni. Ini pokok rambut pontianak saya panggil. Inilah pokok yang tengah viral di TikTok tu. Harga dia RM50.80 ya, harap maklum. Ini kaledium. Kalau nak beli murah pokok kaledium ni, beli kat TikTok. Ada offer. Selalu dia jual combo. Ni lawa. Ini pun cantik. Banyak jenis keladi kat sini. Yang ini saya dapat free aja di kebun getah. Ini mau harga je 20 lebih rasanya. Yang ini dekat rumah saya pun ada. Yang ini pun ada, kita boleh ambil dekat kebun getah. Yang ini dekat kebun getah banyak. Ini pun sama juga. Banyak. Ini Aglaonema RM18.50. Dulu saya semua koleksi Aglaonema ni semua dah kumpul. Bila mood dah tak ada, saya biarkan aja. Sekarang mula nak balik dah, tapi saya ambil yang mana ada je dekat rumah. Tanam balik semula. Oh, ni cantik ni. Lawa-lawa. Kita cuci mata sahaja, sahabat-sahabat. Belinya tidak. Yang ini pokok bunga. Lawa pula yang ini. Pokok bunga kertas ni. Lawa pula lah colak dia lah. Hai. Berapa lah agaknya ya. Cantik lah. Tapi saya tak minat tanam pokok bunga kertas ni sebab bunga dia tu bersepah-sepah. Tak suka. Ini pun cantik. Lori kan pakai 20 lebih. Ini beri batu lah lagi untung. Saya itu pakai batu, bawah batu, atas saya letak ini. Sama ni. Ini mana tidur? Coleus butterfly. Cantik. Satu sudah lah, sampai dulu lah. Ini sapu. Vinca RM9.80. Ini lawa ni. Ini cantik. Macam pokok bunga kunyit. Nama dia ni Cucuma. Banyak tu. Yang ini bunga tai ayam. Ya. Sahabat-sahabat, daun sup pun ada.
RM15.80. Daun pun sup pun jual sedap bau dia. Dạ. Ni chung người ta买爆米肚或者整嘅有。有夾樹啦，有時啦，稍微一啲嘅嘅啦。Okey sahabat-sahabat, seterusnya saya pergi ke kedai bunga ni pula. Tak jauh daripada sana. Tadi kita pergi dekat sana kan. Sekarang kita nak pergi kat sini pula. Kita nak tengok bunga-bunga di dalam ni. Okey, jom lanjut. Ini sahabat-sahabat nama kedainya JSP Nursery. Okey. Jom kita pusing-pusing. Kita melihat-lihat. Apa yang ada di sini? Mencuci-cuci mata. No, mencuci-cuci poket. Just nak tengok-tengok. Dah lama tak tengok. Ini harganya murah sikit. Ngidam dengan bunga ni. Berapa harganya? Oh, RM58. Jomlah kita pusing-pusing. Saya suka bunga-bunga macam gini. Ni pun tak tahu berapa harganya ni sahabat-sahabat. Jatuh dah. Harganya RM12.50. Mahal kedai ni. Kedai tadi tu murah. Cantik. Ni berapa harga dia? RM15. Wah, ni lawa. Ini hybrid rasanya kot. Ini kat rumah dah banyak dah ni. Sampai tak tahu terbiar-terbiar dah. Harga dia RM11. Ini pun cantik. Harga dia RM13 lebih sahabat-sahabat. Ini Vinca Mix RM8.50. Tapi kalau nak di-compare dekat apa ni Sungai Buduh lagi orang kata apa? Lagi murah. Ini pokok kosmos sahabat-sahabat. Color pink. Yang ni ada color lain tak? Oh, petang baru ada baru. Oh, belum sampai lagi Oh. Ini saya dah ada color ni, warna kuning dah ada, yang tak ada ni dengan warna pink-pink sikit tu. Ni kat rumah dah ada dah. Yang ini pun sudah ada. RM16.50. Ini pun kat rumah dah ada. Tapi tak jaga, malas. Hidup segan mati tak mau. Ni pun dah ada di rumah. Ni pun dah ada banyak orang yang kali ni tak tahu ada kot. Ni Aglonema. Yang tricolor tak tahulah, tak pernah jumpa. Ni kat rumah sudah ada. Ni sudah ada, itu ada. Ni puding dari Thailand. Tengok. Cantik. Harganya pun cantik. Tengok. Tak beli pun tak apalah. Kita tengok-tengok sahaja. Masih kosong lagi. Ni lawa. Ya Allah. Puding from Thailand. Lawa.
pun ada lagi. Ni dah ada kat rumah. Yang ni pun dah ada ke kerinting. Ini pun dah ada. Ini pun dah ada. Ini sahabat-sahabat yang kita dapat hari tu dekat rumah orang tu kan, dia bagi. Tapi tak hidup bunganya sahabat-sahabat. Geram pula aku. Ni colour putih. Cantik. Salah satu yang pokok viral tu dekat TikTok. Aku dah lupa apa namanya. Inilah salah satunya. Dia tengah semai lagi tu di dalam-dalam sana tu, pokok bunga yang lain. Lawa harganya RM33. Lawa. Ini sahabat-sahabat pokok bunga hibiscus. Cantik-cantik kau. Dekat sini nampaklah cantiknya. Nanti kan bila aku dah tanam, semuanya jadi KO. Tak ada yang okey, jadi KO. Okeylah sahabat-sahabat, jomlah kita lanjut ke kedai nursery. Lagi satu. Okey. Jomlah kita jalan terus. Kedainya di sana. Okey. Okay, sahabat-sahabat, kita dah sampai dah nursery ni. Ini nursery yang terakhir kita nak pergi. Okey, jom lanjut. Kita cuci mata. Ini dekat rumah dah ada. Tapi kenapa kedai ni bau busuk? Nursery ni bau busuk. Mungkin ada tikus mati kot. Baunya. Baldu saya panggil. Lah? 12.10 tak dapat ke? Banyak pun ya. Alah, kau ni nak murah. Kasih mula-mula juga. Ni lawa pula lah hai. Okey, nanti saya pusing-pusing dulu ya, bos. Okey. Okey. Okey, dia kata ambil banyak beli kurang. Memang bunga ni aku cari. Nampak gayanya nak kena beli yang ini. Nanti balik kita bolehlah kita semai dia lagi ni. Tengok anak dia bukan main banyak. Harga dia RM12. Okey, kita jalan-jalan lagi. Ini dah ada dah dekat rumah. Kat rumah dah banyak. Kita boleh nanti kita biarkan dia lagi. Ini pun cantik ni. Itulah perempuan ni kan. Kata nak cuci-cuci mata. Tapi bila dah masuk sini dah nampak yang dia berkenan, tiba-tiba kau nak membeli. Tak baran kau. Sabar je lah. Orkid juga ni, pokok orkid. Rasanya hari tu kita balik kampung, hari tu kita dah beli dah yang ini. Ni money plant nama dia. Ini tak tahulah harganya berapa. Yang di sini pun ada. Sawalaga juga. Alah, tapi kenapa tak ada colour lain? Takkan colour ni je. Waduh. Dia macam-macam colour ada sebenarnya, tapi colour ni je yang ada. Walah kau. Ni pun lawa juga ni, pokok keladi kau gedabak besar. Yang kat rumah tu warna lain sikit. Lawa. Ini macam hidup segan mati dah tak mau. 3 tahun lepas kedai ni meriah. Dah tak ada apa dah. Dulu banyak pokok bunga hati-hati, sekarang dah tak ada bunga hati-hati. Tanya pokok bunga hati-hati tadi, dia cakap dah tak laku, dia dah tak tanam lagi. Yang ni pokok bunga kenanga. Yang ini sedap baunya. Tu kita cium. Bau. Nanti sahabat-sahabat. Lawa.